Kita jemput datang. Cerita dia, Amar ni baru lepas operate tonsil. Apa Betul tu? sebutan ni? Betul. Tonsil. Apa tu? Tengok nak buka gambar. Dia macam lah. apa, dalam tekak Dekat tepi nak tekak. Dekat bahagian dua belah kiri dan kanan. Itu bahagian tonsil. Ada satu, dia macam bola, biji bola, dua biji bola kat bahagian dalam. Lupa lah. Dia bukan kat pipi kan? Bukan. Kat bahagian betul-betul bawah nak tekak. Nak tekak tu di tepi kiri kanan. Sekejap aku sebab dia Dia tak pernah tengok. lalu orang tak pasang pun benda tu kat tepi kiri kanan. Memang tonsil nama dia. Tonsil. Geng, kejap. ID tak pernah tengok, so nak tunjuk dia kejap dekat dia. Gambar ni aku tunjuk semalam kan? Ya. Tu dia grade-grade je lah. Ni. Tu. Tekak kau, kiri kanan dia. Atas tu nak tekak. Yang screenshot aku tak gambar. Kita sama-sama tengok. Orang tu macam kat tak boleh makan semua. Dia dah tutup habis. Cerita. Kau kiri ke kanan? Dua-dua. Dua kan? Lah semalam borak yang kiri je. Mana dia buang satu. Dia orang kalau jadi dua-dua Dia buang dulu tu. Dia kalau operation dia akan buang dulu tu. Faham? Takkan bulan ni buang satu, bulan depan buang dua. Tak, maksud aku jadi tu sebelah saja ke? Tak, dia kan dua-dua bengkak terus. Penuh. Normal Sepasang case lah. Sepasang. Normal case memang jadi dua-dua kan? Jadi dua-dua. Kalau apa-apa bengkak memang dua-dua tu akan terbesar. Sebab semalam pun aku dinner dengan Amar, so ada borak sikit lah. Yang aku baru tahu dia berkait dengan demam Dia berkait dengan demam. Engkau punya case macam mana? Kes aku dia special sikit. Sebab kes aku ada macam-macam kes. Ada orang dia demam dulu baru tonsil tu bengkak. Ada orang dia tonsil bengkak dulu baru demam. Ada dua kes berbeza. Engkau pula? Aku dulu aku ada. Kadang aku demam dulu baru tonsil aku bengkak. Kadang aku tonsil bengkak dulu baru demam. Antara dua tu mana dulu? Tak kisah. Tak. Untuk aku. Sebelum aku operate demam dulu. Setiap kali aku demam, tonsil aku akan bengkak. Tapi tahun ni getting worse sebab tonsil aku bengkak dulu baru aku demam. Faham. Dia sebenarnya tonsil ni dia tonsil fungsi dia untuk antibody, dia akan create antibody. Tapi untuk macam kita dah dewasa ni, tonsil dia kurang berfungsi sikit lah untuk kita. Dia untuk kanak-kanak 12 tahun ke bawah dia akan fungsi sebab dia macam pertahanan pertama. Tapi bila kita dah dewasa tu, sepatutnya tonsil tu akan mengecil tau. Bagi kita dewasa sebab tonsil tu macam tak berfungsi sangat lah. Tapi sebab aku punya kes ni, tonsil aku masih besar. Dia macam besar tu tak normal tau. Jadi bila besar tu tak normal, dia akan mengakibatkan dengkur, dia akan mengakibatkan penjakitan bakteria, macam-macam lah dia boleh jadi. Dengkur. So kiranya semua orang yang tidur berdengkur tu disebabkan tonsil. Salah satu. Kau tidur dengkur? Dia kalau letih dia berdengkur lah. Sebab yang aku tahu kalau berdengkur ni pernafasan kita tak lancar. Dia sempit kan. Betul lah. Cuma tonsil ni kau kena tahu, tonsil ni dia fungsi dia macam tapis apa-apa bakteria ke virus yang masuk. Jadi tonsil ni kat dalam mulut kita ni dia akan masuk, dia akan tapis daripada hidung, udara dengan makanan. Dua-dua dia akan tapis. Jadinya kalau hidung, kalau kau hirup udara tak sedap, tak baik ke apa kan, dia akan efek tonsil juga. Kalau kau makanan yang tak bersih pun dia akan efek tonsil juga. Jadi dia macam kita kata gate yang pertama lah untuk dua-dua. Faham. Macam kau punya telinga lah, eardrum. Gendang telinga tu. Dia kan bernapis kata kotoran ni. Sebelum dia nak dapat dia punya kata gelombang-gelombang bunyi tu dia tapis. Macam dia rasa function dia.